Maksimum 10 tahun, tukar. Assalamualaikum semua. Cadangan menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada maksimum 10 tahun adalah seiring dengan visi dan kerangka dasar reformasi dalam gagasan membangun negara madani, dan ianya bukanlah sesuatu yang baru. Antara tujuan cadangan ini ialah bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih serta sistem yang lebih teratur dan mengelak berlakunya pemusatan kuasa yang berisiko menjadi ruang penyelewengan serta penyalahgunaan kuasa. Bahasa mudahnya, kita tidak mahu pemimpin yang terlalu lama memegang jawatan sehingga dia merasa selesa dan mula menyalahgunakan kuasa. Cadangan ini turut mengambil kira lanskap geopolitik hari ini dan masa depan yang memerlukan iltizam semua pihak bagi memberi ruang kepada generasi baru untuk memimpin negara. Perkembangan ini juga memperlihatkan betapa pimpinan negara hari ini memiliki jiwa yang besar. Bekerja bukan untuk kepentingan peribadi, sebaliknya bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Beginilah cara madani bekerja.